pada minit ke-76. Kekalahan itu meletakkan skuad The Blues kekal di tangga ke-6 sementara Everton ke-8-3. Keputusan lain, Brighton menewaskan Liverpool 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anasir ancam perpaduan mesti dibantras tanpa tolak ansur. Motek mulakan konsultasi tangani kesan kenaikan harga diesel. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anugerah Sukan Negara 2004. Pada hari ini dalam tahun 2005, Anugerah Sukan Negara 2004 dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Hotel Sheraton Subang, Selangor. Pada majlis ini, Josiah Ng On Lam, atlet lumba basikal dan Elaine Teo Shue Fern, atlet taekwondo dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan. Kedua-dua penerima penghormatan tertinggi sukan negara ini membawa pulang trofi dan wang tunai RM10,000. Josiah dipilih kerana prestasi cemerlangnya sepanjang tahun 2004. Antaranya menjadi satu-satunya peserta dari Asia yang berjaya menempatkan diri dalam kelompok 5 peserta terakhir dalam kategori lumba basikal kirin pada Sukan Olimpik Athens. Elaine pula merupakan atlet taekwondo pertama negara yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Selain Josiah dan Elaine, pasukan skuas kebangsaan yang diketuai oleh Nicole Ann David bersama dengan Sharon Wee Elaine, Tricia Juan Huimin dan Delia Odette Arnold pula dipilih sebagai penerima anugerah pasukan wanita kebangsaan. Anugerah kepimpinan sukan diberikan kepada Rosmanizam Abdullah, Setiausaha Agung Persatuan Kriket Melayu Malaysia, dan anugerah khas diberikan kepada Mendiang S. Sagunam, mantan Setiausaha Kehormat Persatuan Hoki Malaysia, dan Chin Lee Kiong, pengerusi Persatuan Seni Bela Diri